الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Disemuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi dan Tuan Tuan Kuasa seorang. Seterusnya diraikan para asatidatul kiram, tuan-tuan, puan ahbabuna fillah. Kita merafa'kan ketinggi-tinggi dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Seterusnya terluangkan sedikit waktu untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memurniakan kita kefahaman, memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, dan seterusnya kita mendapat keampunan dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Oke, tuan-tuan, mohon rahmat Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita akan sambung bicara kita berkenaan dengan memperhalusi hukum hakam salat berjamaah menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, yang mana kita telah pun selesai syarat qudwah yang keempat dan yang kelima pada pertemuan yang terakhir. Dan pada malam ini insyaAllah kita cuba selesaikan sempat dua syarat qudwah juga pada malam ini, syarat qudwah yang keenam dan syarat qudwah yang ketujuh. Baik, pada pertemuan yang lepas yang agak sedikit kritikal perbincangan kita adalah syarat qudwah yang kelima, perbahasan berkenaan dengan su'ul mukhalafah, iaitu buruknya menyangkahi imam. Maksudnya apabila imam meninggalkan sunnah tersebut, maka wajib makmum meninggalkannya. Jika imam melakukan perkara sunnah tersebut, maka wajib atas makmum untuk melakukannya. Itulah kaji sikit tuan-tuan, iaitu 3 sunnah ini saja tuan-tuan. Hak lain itu tak apa. Pertama iaitu adalah berkaitan sujud as-sajadah. Imam buat, kita wajib buat. Imam tinggalkan, wajib kita tinggalkan. Yang kedua, sunat yang kedua iaitu sujud sahwi. Jika imam buat, wajib makmum buat. Jika imam tak buat, maka wajib makmum tinggalkan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga iaitu tasyahud awal. Jika imam buat, wajib kita buat tahiyat awal. Jika imam tinggalkan, maka wajib untuk kita makmum tinggalkan tahiyat awal tersebut. Baik. Lain daripada 3 sunat ini tuan-tuan, tidak mengapa. Cuma para ulama adalah mengambil fadilat dalam masalah berjemaah ini, afdal kita ikut tuan imam tersebut. Contoh, pernah orang tanya, bagaimana jika imam tidak membaca kunut, kita membaca kunut? Kunut itu di sisi mazhab al-Imam Syafi'i adalah sunat muakkadah. Imam tak baca, kita baca, boleh tak? Boleh. Sah tak sembahyang? Sah.
Akan tetapi perbahasannya di sini afdaliyah adalah liyutamma bih. Maknanya kita menyempurnakan ikutan pada imam tersebut. Imam bukan mazhab Syafi'i, dia tak baca qunut lah, kan? Karena apa? Boleh jadi akan berlaku ketinggalan. Kita dah bincang dalam masalah syarat qudwah yang ketiga, iaitu apabila makmum tertinggal dua rukun dengan melakukan perkara yang lain daripada Fatihah. Fatihah tu lain dalam masalah makmum muwafiq, dia memang wajib habis. Diberikan kelonggaran 3 rukun panjang. Itu kita bincang kemudian tuan-tuan. Itu lambat lagi syarat qudwah yang syarat qudwah itu apa saya lupa lah. Nanti kita akan masuk tentang perbahasan. Dan sorry, untuk dalam masalah bukan dalam syarat qudwah, dalam masalah makmum muwafiq dan masbuk nanti. Baik. Contohnya seorang makmum tu imam tak baca qunut, dia baca qunut. Qunut dia qunut panjang pula tuan-tuan. Macam mana qunut panjang? Qunut qunut panjang yang hak biasa kita baca tu lah. Lepas tu dia tambah pula doa-doa dia sendiri. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdi wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika khairak wa nuthni 'alaika khairak. Lupa pula dah. Bila baca dia ingat. Main dia boleh ingat doa. Dan baca panjang lagi ada yang di antara sunat dalam qunut tu dibaca. Sehingga kan dia tertinggal oleh imam tu, dia qunut, imam i'tidal. Imam ni bukan mazhab Syafi'i. Imam pun sujud gerak. Dia sudah ketinggalan satu rukun. Okey. Baik, sembahyang dia masih sah. Sedangkan memanjang-manjangkan perkara yang tidak sepatutnya seperti qunut ini tadi boleh menyebabkan makruh perbuatan dia kerana dia tidak menyempurnakan ikutan imam. Bahkan boleh batal sembahyang dia jika dia tertinggal 2 rukun. Tadi baru 1 imam sujud. Kemudian imam pun duduk antara 2 sujud, masuk rukun yang kedua, tak batal lagi. Tapi dia kena jaga-jaga, dia sudah pun berada pada zon merah sebab imam sudah mendahului dia, maknanya dia ketinggalan 2 rukun. Okey, dia masih dah baca qunut lagi. Lalu imam pun sujud yang kedua, bergerak je imam itu, maknanya sudah masuk rukun yang ketiga, maka dia batal sembahyangnya jika dia tidak segera untuk rukuk atau untuk sujud yang pertama bagi dia juga. Sebab tu dalam masalah ni tuan-tuan, 3 sunat ini tadi adalah jika imam buat, wajib kita buat. Jika imam tinggal, wajib kita tinggalkan. Kita dah bincang pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan boleh ingat balik. Baik. Syarat qudwah yang ke-6, hendaklah kedudukan makmum tidak lebih ke hadapan daripada kedudukan imam. Baik, dalam kitab Mughni Muhtaj ataupun kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Nihayatul Zain, dalam kitab Sabila atau Sabilul Muhtadin, ataupun dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini semua kitab-kitab fuqaha mazhab Imam Syafi'i yang banyak menjadi rujukan kepada kita di sebelah Nusantara, terutama pada kita Nusantara, kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab dia sesuai dengan kita. Sebab itu mungkin sesuai itu maksudnya mungkin tokhu pondok kita dulu-dulu memang dah banyak menggunakan, bahkan fatwa-fatwa mufti kita pun banyaknya adalah bermanhajkan kepada di sebelah Imam Al-Haytami ini. Kurang, bukan kata tak rujuk Imam Ramli, rujuk, tapi banyaknya perbahasan itu adalah menuju ataupun terarah kepada Al-Imam Al-Haytami, tuan-tuan. Baik. Dalam masalah ini, tuan-tuan, sah ini, maknanya disebut bila dikata syarat qudwah yang ke-6 ni tadi adalah kedudukan makmum tidak lebih ke hadapan. Baik, dalam masalah makmum yang tidak dikatakan lebih ke hadapan, ada ketika tempat tertentu dia jadi ke depan. Bila, tuan-tuan? Asal saya nak cerita dulu. Ada di Masjid Al-Haram. Dia berbeza sebab dia itu. Sebab kalau perasan di tempat yang dikatakan tempatnya sembahyang
imam yang berada betul-betul di hadapan Kaabah tu dia ada cerita dan sebalik sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi tempat salah satu imam untuk solat. Baik. Ataupun sebagai contoh, imam duduk di atas belakang tu, itu duduk bawah depan. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan ingat balik ketika mana suatu masa dahulu di Masjid Al-Haram tu, dia ada buat tempat tawaf bertingkat. Alasan dia dulu bila mana waktu tu sebenarnya perbahasan fuqaha dunia waktu tu faham. Sedangkan memang dibuat tu dibina khusus untuk kekal. Tapi akhirnya pihak Saudi pun menyebut bahawa itu hanya sementara kerana pembangunan. Tapi dia sebenarnya bukan adalah sementara, dia memang kekal asalnya. Tapi dibahas dari fuqaha tentang waktu itu. Sebab apa? Bila tempat tawaf tu tingkat, ada dua tingkat tuan-tuan, tingkat satu, tingkat dua. Jadi ketika imam sembahyang di tempat di belakang tu, di tingkat satu, ada tempat tawaf di tingkat yang kedua, betul-betul dekat dengan Kaabah. Kan? Dia betul-betul dekat dengan Kaabah. Jadi dia lebih ke hadapan. Di situ memang ulama fuqaha telah memberikan fatwa tidak sah sembahyang, batal sembahyang. Sebab dia ke depan dan dia imam pula di baris yang di tingkat yang bawah, sedangkan makmum berada di atas. Berbeza yang dengan sekarang ni dah tak ada dah mula tuan-tuan. Masjid Al-Haram tu dia bertingkat-tingkat tu, kalau imam sampai tingkat satu, yang saya dulu semua masih lagi imam duduk depan, walaupun pada arah yang sama. Cuma yang duduk bawah saja. Yang duduk bawah tak mengapa sebab imam dia duduk di atas. Juga seperti Masjid An-Nabawi ada ketikanya dia, tapi jaranglah berlaku dia semayang imam tu duduk di atas. Baik. Cuma nak sebut dari sudut kaedah tu, kalau ada pun berlaku, kita tengok di saf yang pertama pada Kaabah tu pun imam tu sembahyang, ada ketika saf yang pertama tu hujung bucu kalau pasal di rukun Syami, dia lebih ke hadapan, kepala dia lebih dekat dengan Kaabah berbanding dengan imam tu sendiri lebih jauh. Seolah nampak macam imam lebih ke belakang daripada makmum itu sendiri. Tapi kerana kalau ikut dari sudut ukuran garis itu, makmum yang tadi walaupun dia lebih dekat pada Kaabah, tetapi dia masih duduk di belakang imam dari sudut garisan saf pada Masjid Al-Haram tersebut. Baik. Dalam pembahasan masalah saf tuan-tuan, mana imam itu bila mana kita solat berjemaah kurang-kurang disebut ataupun kita kata berselisih sedikit, itu dikatakan nak menyatakan sah sembahyang berjemaah. Baik, ataupun disebut sebagai sunat yang afdal adalah dengan dinyatakan bahawa 3 hasta. 3 hasta ni adalah sama dengan ukuran 1 meter tuan-tuan. Baik, bila disebut dengan masalah saf tuan-tuan, kita kena faham dulu. Saf ini dia afdalnya adalah memang kita kena berada di saf dengan imam adalah 3 hasta. Dulu untuk guru pondok kita, dia duk kira betul-betul tuan-tuan. Kira tangan ni, tak tengok betul-betul dia punya ukuran 3 hasta ni. Jarak ni kita, kepala kita, tempat kita berdiri tu dengan tempat tuan imam berdiri. Sebab tu tengok ni, dia sampai kelar dia 3 hasta ni tuan-tuan. 1 meter. Itu dipanggil afdal dari sudut saf. Berikutnya lah sambungan saf yang di belakang juga adalah sunat ialah 3 hasta. Baik, ada ketika boleh jadi berlaku dia terpisah jauh. Tapi jaranglah yang berlaku saf pertama ni terpisah jauh pada imam, itu jarang berlaku. Tetapi saf yang di antara makmum dengan makmum yang lain ni boleh jadi yang berlaku. Lagi seperti contoh kita kata berada di dalam masjid. Dalam kitab Nihayatul Zain, Al-Imam Nawawi Banten menyatakan bahawa ketika itu seorang jemaah haji, dia kata apa? Dalam mengalami kepanasan yang sangat-sangat ketika menunaikan haji. Lalu apabila dia nak sembahyang di tengah-tengah ataupun di dataran maqaf itu tersebut, tak boleh dibendung, dia tak mampu nak sembahyang sekali dalam satu saf dengan jemaah yang lain itu. Lalu dia memisahkan dirinya
dia pisahkan dirinya daripada saf makmum yang sedia ada itu, lalu dia mencari tempat-tempat yang boleh melindungkan dirinya daripada panas, maka saf tak sembahyangnya sah. Sebab tu kita kena faham, dalam bangunan yang bernama masjid, okey, walaupun dia terpisah lebih daripada 150 hasta, maknanya kalau 150 hasta ni 300 hasta, maaf, 300 hasta sama dengan 150 meter, tuan-tuan. Masjid tu, tuan-tuan, luar dia sangat besar. Kita pisah daripada saf yang ada tadi, walaupun melebihi 150 meter, sembahyang kita masih sah dalam masjid. Syarat dia dalam masjid, mesti dalam masjid. Kalau dah luar masjid, tuan-tuan, kita terpisah, mestilah terpisah tidak melebihi 150 meter. Contoh, masjid, dalam masjid yang orang yang takhir belakang tu, daripada saf takhir dalam masjid tu, okay, yang di luar tu, maknanya kalau terpisah pun jangan terpisah sehingga melebihi 150 meter ataupun 300 hasta. Okay? Baik. Adapun surau berbeza dengan masjid. Nanti kita akan bincang juga dalam masalah syarat qudwah yang ke-11, tuan-tuan, berkenaan dengan status masjid, status surau ataupun status musalla, ataupun bangunan yang bukan dihukumkan surau atau bukan dihukumkan masjid. Okay? Baik, ataupun surau yang begini, dalam ni, kita luar lagi. Dalam ni, kalau surau tu luar, tapi dia bukan berstatus masjid. Kalau dia terpisah di antara saf itu sehingga melebihi 150 meter, maka tidak sah solat berjemaahnya. Itu kena faham beza di antara masjid dengan apa? Surau. Sebab tu kita kena faham, ulama bincang masalah ini sepertilah kitab Nihayatul Zaid, Imam Nawawi kata apa? Masyaqqah, kesulitan, kesempitan yang dialami oleh orang yang sedemikian tadi kerana kepanasan yang sangat. Cuma ulama kata dia tidak pun batal sembahyangnya, cuma luput fadilat sah sahaja. Itu pun masih khilaf lagi. Adapun pandangan muqabil menyatakan bahawa seperti kitab Mughni Muhtaj yang dikarang oleh Al-Imam Khatib Syarbini nyatakan apa? Kerana dia ada keuzuran syarak. Keuzuran yang digunakan syarak dia ni tadi berpisah pada saf yang ada sehingga terpisah jauh, dia cari tempat pelindung nak bagi dia tak rasa panas. Lebih 150 meter sekalipun. Contoh ni, tapi dalam masjid tak mengapa lebih 150 meter pun tak ada masalah. Tapi dia memisahkan dirinya tadi, tetap dari sudut fadilat safnya itu tidak dikatakan luput kerana ada keuzuran yang ataupun dibenarkan oleh syarak. Ini khilaf dalam masalah ini. Cuma muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i luput fadilat saf sahaja, tapi sembahyang jemaahnya masih sah. Sebagai contoh, kita sebut contoh lagi, ada satu jemaah tanya, Ustaz, dia kata, saya ni ada bawa anak saya yang seorang ni, anak saya ni special, dia kata. Budak ni, anak dia ni, kita kata apa makna autism, tuan-tuan. Dia ada masalah autism dan tantrum tak terkawal anak dia. Okey, lalu dia singgah di satu masjid. Dia pun masuk dalam masjid. Dia nak sembahyang bersama dengan jemaah, walaupun anak dia duduk hujung, tuan-tuan, dia nak kawal anak dia susah. Dan boleh jadi anak dia mengganggu pula orang-orang yang ada belakang anak dia, boleh jadi. Jadi dia pun memisahkan dirinya sembahyang di belakang seorang-seorang dengan anak dia, tapi masih ikut berjemaah. Bolehkah dia melakukan sedemikian? Ya, boleh. Lagi sebab satu, pertama, dalam masjid dia lagi muda. Dia tak ada ikatan yang terpisah 150 meter atau 300 hasta tadi, sebab selama mana masih dalam masjid. Lagi, tapi kalau dia buat begitu dalam surau, dia mesti tidak melebihi 150 meter. Kalau dia melebihi 150 meter, berpisahnya pada saf yang terakhir itu, maka batal sembahyangnya, tidak sah solat berjemaahnya. Ini dalam masalah saf, tuan-tuan, yang sangat mudah dipahami. Cuma bila orang bincang, tuan-tuan, afdalnya bagaimana, inilah yang tuan-tuan tengok sekarang ni. Lagi,
Baik, dalam masalah stop ini juga tuan-tuan, garisan ini apakah dia sudah menjadi sutrah? Ulama bincang. Lagi, sutrah ni apa maksud dia? Penghadang sebagai dinding, dia katakan. Apakah ini sudah boleh menjadi sutrah? Ya. Fuqaha juga membincangkan dalam masalah sejadah hamparan itu sebagai tempat sembahyang, maka itu zon dia. Kalau kita nak lalu orang yang berada di hadapan orang yang sembahyang tadi, mesti adalah bukan dalam sutrah dia. Faham tuan-tuan? Ni tadi dia semai situ, ni stop kita masuk di dalam sutrah dia. Hukumnya haram kita buat begitu sengaja. Nah, melainkan dalam keadaan tertentu yang tidak boleh nak elak. Lagi, kalau kita lalu di luar ni, melepasi luar sutrah dia, boleh tak? Boleh, akan tetapi dia agak janggal. Nah, kita rasa macam apa? Rasa macam tak hormat juga. Ini kebiasaan secara lazim bagi orang Melayu kita. Sebab tu orang yang sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu sekalipun, bila dia sembahyang di satu tempat, pastikan dia tidak berada di kawasan tempat lalu lalang bagi orang. Nah, tapi dalam masa tertentu seperti solat Jumaat tuan-tuan, habis solat Jumaat kan, ada orang yang solat sunat, ada orang yang tidak solat sunat. Jadi waktu itu dipanggil kesempitan. Akan tetapi bila kita tengok di semai tadi, tengok sutrah dia. Ni paling sutrah dia, ni garisan sutrah dia, maknanya jangan duduk dalam sutrah dia, lalu di luar dia. Walaupun tak ada penghadang sekalipun, apakah dia anggap lalu di hadapan orang yang sembahyang? Dah ulama kata. Ini kita perlu faham dari sudut kaedah dalam masalah stop ni tuan-tuan. Perhatian, berdiri lebih ke depan berimam tidak sah solat kecuali dalam situasi solat syiddatul khauf. Baik, sembahyang yang dikata syiddatul khauf ini, maksud dia apa? Ketakutan yang sangat-sangat. Contoh lagi, dia ni sembahyang di hutan, dua orang ni kaki mengai tuan-tuan, duk bermalam dalam hutan, pergi cari kelah tuan-tuan. Nak cari kelah, orang duk makan kelah biasa, dia tak mau makan kelah hak biasa, dia nak makan kelah mata biru. Ada orang kata tak boleh Ustaz, kita kena makan cari kelah merah. Pergi berjalan, saya ikut pergi berjalan tuan-tuan, pergi mata-mata cari kelah merah. Saya kata kerja gila apa dia kata, tapi ikut juga walaupun gila. Saya nak tahu macam mana rupa kelah merah dan sedap tak? Semua sedap tuan-tuan. Dia punya sisik dia, satu keping tu harga dia adalah RM500. Satu sisik tu, ikan tu mahal nak selesai. Sebab tu makannya jangan lojoh, kena makan sisik dia satu-satu. Dua isi dia. Kalau makan isi dia tu panggil semohok. Dia tak tabak. Lagi tuan-tuan, tapi semayang betul tak? Tengah semayang dua orang ni, semayang macam biasa kan? Dia semayang macam biasa. Seorang depan, makmum di belakang. Okey. Baik. Apabila waktu itu tengah sembahyang, nampak harimau di mana? Depan. Tok imam lari dulu ke belakang. Undur ke belakang. Okey. Asal kita ni tak semayang dah, pasal semayang lari kita tuan-tuan. Ni nak cerita syiddatul khauf tu masih dianggap sah. Dia pun berunduk. Hak makmum tadi tak berunduk lagi. Jadi imam sudah ke belakang kerana ketakutan yang sangat tadi. Okey, maka dia ini walaupun dalam keadaan begitu masih sembahyang, ya boleh, masih sembahyang, sah sembahyangnya dan dia segerakan sembahyangnya. Tapi asal tak semayang dah, tak lagi kalau dia rukuk, tak lagi rekam oleh harimau tu payah pula. Ni nak cerita contoh. Tapi berlaku dia ke belakang, maka apa yang berlaku, makmum sudah depan, masih sah tak? Sah. Dia masih sah walaupun makmum sudah ke hadapan, imam sudah ke belakang, maka sah perbuatan itu. Bahkan fuqaha boleh tunjuk dalam kitab tuan-tuan, ketika mereka tu berlari tadi, lalu cari berhenti tepat dari semayang lagi, dia tak mengatakan semayang, ya sah, sebab dipanggil syiddatul khauf. Tapi benda tu agak janggal lah. Ulama bahas tuan-tuan, benda ni betul ke? Boleh berlari semayang? Saya boleh. Tengah semayang, terbakar. Dalam bilik kita terbakar, kita nak masih lari keluar, kata pergi cari lari di tempat tu, masih sambung semayang lagi. Setelah habis semayang, ya boleh. Itu disebutnya syiddatul khauf.
Kalau tiada perkara yang sedemikian, seperti benda yang dikatakan ketakutan yang bersangatan, maka haram kita melakukan perkara sedemikian. Tidak boleh lakukan seperti itu. Baik, adapun yang kedua, berdiri sebaris dengan imam hukumnya makruh dan tidak mendapat fadilat berjemaah. Ini dalam masalah mazhab Imam Syafi'i, berdiri satu bahu dengan imam itu adalah makruh, hukum dia putus fadilat, dikatakan luput fadilat berjemaah bagi atas dirinya. Baik, cuma dalam situasi tertentu dia tidak lagi luput fadilat, seperti istikhlaf. Faham istikhlaf? Penggantian imam. Penggantian imam ni, imam batai tuan-tuan. Okey, yang belakang ni siapa? Tok Bilal. Sekarang ni dia tengah sujud imam tadi, terkentut imam ni. Okey, bila imam ni dah batas semayang, hak belakang masih sujud lagi. Waktu tu nak buat jenazah tuan-tuan, boleh nak istikhlaf lagi lepas tu? Boleh kalau nak buat terus. Tapi kena bagi tahu, jangan tinggal mentah macam tu. Bagi tahu pada Tok Bilal hak duduk belakang tadi, siapa nama? Haji Ahmad contoh. Minta maaf kalau ada nama yang sama saya sebut ni. Haji Ahmad ganti saya solat jadi imam solat berjemaah. Dia masih dalam satu hari tak? Masih lagi kita bagi tahu, kena bagi tahu lah. Okey, supaya dia mengambil maklum untuk dia bertugas sebagai imam menggantikan kita sebab kita batal. Cuma Tok imam baru ni Haji Ahmad jangan jawab, baik tuan, batal semayang dah. Jangan pergi jawab. Sebab apa? Boleh tak orang yang di luar sembahyang hukumnya bercakap dengan orang yang tengah sembahyang? Harus. Kalau perkara yang tidak ada apa-apa keperluan, dia bercakap makruh. Bahkan boleh makruh tahrim, mengganggu orang yang tengah sembahyang. Sebab apa? Pernah berlaku Ummu Salamah panggil budak dia bila nampak Nabi sembahyang 2 rakaat waktu selepas waktu asar. Ni masyhur cerita ni. Nabi didatangi satu rombongan, lalu Nabi melayani mereka, lalu Nabi pun untuk melakukan solat sunat qabliyah asar. Masalah solat sunat ba'diyah qabliyah ni tuan-tuan pun nanti insya-Allah ada waktu kita akan bahas juga. Okey, Nabi melakukannya selepas asar. Lalu Ummu Salamah sebelum ini tidak pernah pun melihat perkara tersebut berlaku pada Nabi SAW. Lalu Ummu Salamah panggil panggil budak dia kata, terapi tanya, Nabi tengah sembahyang ni. Lalu budak ni tadi pergi dekat telinga Nabi, bisik. Lalu Nabi memberi isyarat jangan ganggu. Maknanya hukum di sini boleh. Ulama ambil hadis ini sebagai dalil boleh bercakap dengan orang yang tengah sembahyang selama mana perkara itu adalah perkara yang masih dalam kebenaran syarak. Seperti nak tanya, betul ke sembahyang ni? Contohnya suami tengah sembahyang duha ni pukul 9. Isteri nak keluar pergi pasar ni, nak pergi beli ayam. Tadi dia habis main dia cari kita, tadi dia marah kita pula. Isteri pun kata, bang, saya nak pergi keluar saat ni, nak pergi beli ayam ni. Habis dah ayam kat dapat kat PS tak ada lah. Kita pun maklum lah, pasal kita tengah semayang. Cuma jangan jawab lah. Jangan lupa beli kentang. Beli pecah pula tengah semayang. Itu hukumnya batal lah semayang kalau dia bercakap. Tapi orang yang suka kata dia boleh. Sebab kita tak nak dia jadi apa? Tak ketahuan. Mana pergi bini aku tak ada. Jadi bagi tahu, kita cakap saya nak keluar saat ni, pergi pasal sekejap dah. Dia faham lah. Baik. Jadi dalam masalah ni boleh kita cakap dengan orang yang sedang dalam sembahyang. Jadi imam dia jadi batal lah, bagi tahu lah. Jangan tak bagi tahu semua bila keluar hilang. Orang kata imam dah lari. Tunggu tak ada apa pasal apa imam ni, dia tidak takbir intiqalat Allahu Akbar tak ada bunyi apa. Bagi tahu semua orang boleh dengar. Jadi jemaah semua dengar kan? Kita cakap pakai mic ni, dengar. Okey, saya dah batal, saya serahkan untuk Haji Ahmad gantikan saya jadi imam. Okey, lepas tu kita pun sebut dulu Allahu Akbar bagi dengar. So imam ni sebut Allahu Akbar. Betul tak? Dia gerak dulu. Okey. Jadi waktu itu tuan-tuan, dia ambil mic ni poh kat telinga dia. Jangan pergi tinggal macam tu. Suara dia pas tak mana yang kuat kalau kena jemaah ramai. Pergi pasanglah mikrofon dekat dia. Waktu itu bila dia nak beralih ke depan tak boleh lagi, betul tak?
dia masih duduk atau bersujud boleh jadi. Sambung dulu sembahyang, Allahu Akbar. Okey, sujud yang kedua. Lepas tu baru dia berdiri balik. Waktu itu baru dia bergerak ke depan. Itu maknanya dibenarkan. Kalau yang tiada apa-apa, seperti dia memang sengaja nak sembahyang sebaris dengan tuan imam, maka hukumnya adalah makruh dan tidak mendapat fadilat berjemaah bagi dirinya. Baik, kemudian yang ketiga, sunat makmum terkebelakang daripada imam sejauh imamnya sudah 3 hasta bagi saf pertama, dan jarak antara saf-saf lain juga adalah 3 hasta. Ini kita bincang tadi tuan-tuan. Inilah saf-saf yang ada. Maka saya sebut tadi, jika kita ini tadi nak terpisah daripada saf yang ada ini tadi, kalau sengaja nak memisahkan diri, yang tu memang ulama kata batai saf sembahyang berjemaahnya, tetapi luput fadilat berjemaah. Faham kan? Kalau dia ada masyaqqah tadi, seperti anak dia tadi, ataupun yang cerita tadi, panas tadi, dia memisahkan diri kalau dalam masjid, walaupun lebih 150 meter, masih tetap sah sebab dalam masjid. Tapi kalau bukan yang berstatus masjid, akhirnya dia ada masyaqqah macam tu tadi, contoh, dia nak jaga anak dia, pastikan jangan lebih 150 meter. Ni contoh luas sangat, ni tak sampai 1 meter tak ni. Ni kecil ni, tapi boleh jadi ada surau yang begitu besar. Kita kata contoh. Jadi jangan lebih 150 meter, maka sah sembahyangnya. Kalau dia lebih daripada 150 meter, batal sembahyangnya. Akan tetapi jika dia tak ada apa-apa keuzuran pun, sengaja dia nak pergi sembahyang jauh pada orang tapi ikut imam, hukum dia masih sah, tetapi solat berjemaah, luput fadilat berjemaah. Bukan luput fadilat sah saja, luput fadilat berjemaah itu. Baik, seperti yang dikatakan sebaris dengan tuan imam tadi. Baik, selesai. Yang itu tak panjang tuan-tuan. Mudah saja. Baik, syarat qudwah yang ketujuh, hendaklah sah solat imam pada i'tiqad makmum. Yang ni kena faham elok tuan-tuan. Kadang-kadang masalah isu khilaf. Okey. Isu khilaf ni boleh jadi dia berlaku di antara berbeza mazhab. Contohnya, okey, kita ni tadi, waktu kita sampai masjid ataupun surau ni, kita keluar dengan seorang ni sama tadi. Dia pun parking kereta, kita pun parking kereta. Okey, dia pun keluar tuan-tuan, kita pun keluar. Dia dengan isteri dia. Okey, lepas tu kita pun nampak dia tadi, isteri dia nak pergi tempat orang muslimat solat, siap salam lagi. Contoh, okey, ini isteri dia ni. Kita tahu isteri dia, boleh agak bukan anak. Atau bukan mak, kita boleh agak ni isteri dia. Dia pun salam. Isteri dia salam dia. Baru dia pergi jalan masuk masjid. Nampak dia tak ambil wuduk. Dia tak ambil wuduk. Maka kita beranggapan bahawa di sisi dia apa? Di sisi dia apa? Ulama Sumun Nisa itu dalam masalah dalil itu adalah menyentuh isteri. Tidak ada dikatakan dalam masalah jima' di sini. Di sisi dia pegang. Dalam masalah mazhab Imam Syafi'i, sentuh di situ dia bernafsu ke tak bernafsu ke, sengaja ke tak sengaja ke, batal wudu. Dalam masalah kita, kecuali untuk keluar dalam perkara-perkara tertentu, masih lagi dalam perbincangan mazhab Syafi'i seperti apa? Seperti masalah haji, umrah. Ini ada lagi masih pandangan muqabil seperti Imam Al-Muzani menyebut bahawasanya tidak batal wuduknya, bahkan tersentuh kulit perempuan orang lain sekalipun walaupun bukan isterinya, maka tersentuh, bukan menyentuh, bukan dia yang nak sentuh, dia tersentuh ataupun disentuh oleh orang, maka tidak batal wuduknya. Adapun dalam keadaan yang tak ada apa-apa halangan bagi dirinya, maka batal wuduk bagi orang sedemikian. Contohnya paling mudah tuan-tuan, saya nak bagi faham dulu. Isteri kita sakit, kita tak sakit, ataupun suami kita sakit, isteri ni tak sakit, dia tak boleh nak ambil wuduk sendiri. Tak boleh dah. Anak tak ada kat rumah, takkan nak panggil jiran, tak tolong jiran kita laki-laki tu ambil wuduk kat suami kita. Kita lah yang ambil wuduk. Yang batal wuduknya kita.
dia tu tak batal. Sebab dia itu dalam keadaan sempit, masyaqqah. Maka tidak mengapa, masih ada dalil tak di sana tadi ya. Kalau kita pada perbahasan awal mastumun nisa ni tadi, kalau berdalil pada mazhab yang lain pula, tak ambil mazhab Syafi'i lah, tapi mazhab Syafi'i pun masih ada pandangan muqabil. Apa ada pandangan muqabil ni? Maksudnya pandangan sedikit lah kita kata. Pandangan minoriti dalam mazhab Syafi'i kata tak batal wudu. Jadi dalil ini yang dipegang adalah dalam mazhab fiqh ta'ayush, untuk melepaskan maslahah ammah untuk orang awam yang menjadi sempit atas dirinya. Ya sah saja wuduknya walaupun suami yang ambil wuduk bagi isterinya tadi, isterinya sakit. Kita yang ambil wuduk tadi, kalau kita yang ambil wuduk dan kita gunakan wuduk pun, bila sentuh isteri kita walaupun dia sakit tadi, ya kita batal wuduk lah, sebab kita tidak ada kesulitan. Lepas ni boleh ambil wuduk balik. Dia begitu. Jadi itu maksud dia. Cuma muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia ada nafsu ke, dia tak ada nafsu ke, dia sengaja ke, dia tak sengaja ke, dia tersentuh ke, disentuh ke, hukumnya adalah batal. Itu kena faham dulu. Sebab tu ada orang kata, ustaz, susah hukum mazhab ni. Ni tak boleh. Al-awam bitiba' ahli fatwa. Kita tak boleh cakap macam tu sebab kita tak faham dalil. Bukan kita yang memahami dalil, bukan kita yang melaksanakan istiqra', mengkaji dalil-dalil tersebut. Kita ni dengar saja orang bagi fatwa ni, oh mazhab ni kata begini, tapi kita tidak bermulazamah dengan untuk mencari apa ihtimal dalam masalah dalil. Itu faham ihtimal ni apa? Nak membuat pertimbangan dalil tu. Bukan kerja kita dengar je, belajar kata, oh mazhab Malik kata begini, ini mazhab, tapi tak pernah tahu pun apa dia punya dari sudut pendalilan itu berlaku di sisi fuqaha ini. Kita tak mengaji usul fiqh, kita tak mengaji qawaid fiqhiyah ni tuan-tuan. Jadi kita tak boleh bersuka-suka dipanggil talfiq. Jadi panggil talfiq apa? Bercampur-campur dalam masalah mazhab dia, maka tidak sah ibadahnya jika berlaku dalam masalah ibadah fardu. Itu kena faham. Contoh saya bagi contoh mudah. Dia semayang pergi gerak jari dia. Dalam masalah dalil jari gerak tuan-tuan, okey. 11 riwayat tuan-tuan. Kita 12 riwayat tentang jari gerak. Nabi kata disebut dalam dalil, Imam Nawawi bahas dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Okey, disebut Nabi itu dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Okey, disebut Nabi itu mengangkat jarinya subabah ni. Subatah ni. Jari tunjuk. Angkat, lalu dikata wala tahrikuhu, dan tidak menggerakkannya, hanya angkat sekali saja. Itu panggil gerak, angkat sekali saja dan tak menggerak-gerakkannya. Panggil langgar. Dia buat macam tu. Orang di Mesir tuan-tuan, dia tak semayang di tepi, dia semayang kursi semua belakang. Jadi putus saf tak putus saf. Cuma amalan praktikal kita tak pernah buat macam tu. Tak pernah dibuat di Malaysia. Dia akan semayang biasa ambil tepi lah. Okey, kalau nak guna tepi, sebab kita takut bila kalau letak ujung belakang tu, orang tak pernah alami, dia pelik. Jauh pada orang lain, putus saf dia kata. Kali pun tak putus saf sebab dia masyaqqah tadi. Kalau dia dalam surau macam ni, jangan lebih 150 meter. Dan dia ada kesempitan tadi. Adalah disebut di situ, apakah dia luput fadlat berjemaah? Tak. Masih dianggap sah berjemaah dan mendapat fadlat berjemaah. Cuma yang tepi ni tadi, ni. Okey, sekarang ni tadi, dia ni yang sembahyang kata tegak, bila imam ke depan, jadi dah sama dengan dia. Betul tak? Maka waktu itu, bagaimana solusi dia adalah imam ni nanti, dia waktu nak gerak tak boleh banyak-banyak kali, betul tak? Dia akan lebih jadi apa? Batal sembahyang dia. Ini dipanggil tahrik ikhtiyari. Dia yang nak bergerak, lainkan ijbari. Faham mana ijbari? Pergerakan yang bukan kita sengaja bergerak lebih dari 3 kali. Ada tak yang kita gerak tanpa sengaja kita tuan-tuan? Ada. Contoh orang tanya kita semain macam ni tuan-tuan. Sami Allah dia kan? Dia pun Sami Allah liman hamidah. Tangan dia goyang. Kan? Itu dipanggil bergerak apa maksudnya? Bukan dia yang bergerak, ijbari. Maka sah sembahyang dia walaupun lebih 3 kali bergerak tadi. Itu
Yang bergerak adalah ikhtiari, kita yang sengaja nak bergerak. Macam imam gerak tadi, dia nak bergerak betul tak? Tapi bila dah bergerak 2 kali atau 3 kali, tak lebih 3 kali tuan, masih sama, tak apa, semayang dulu, dipanggil, bukan benda yang disengaja buat, masih sah semayang. Bangkit lagi rakaat yang kedua, contoh berlaku dia berrakaat pertama, bangkit rakaat kedua, baru gerak lagi sikit, satu tapak lagi, tak ada masalah. Selesai masalah dalam sembahyang supaya dia tidak satu soft dengan dia. Cuma isu yang tadi sembahyang tengah tadi, yang paling kursi dia ada di hujung. Terutama hari Jumaat lah. Letak siap susun kursi, orang yang pakai kursi tahu tak? Ataupun yang letakkan satu soft, duduk belakang tu, satu soft letak semua kursi belakang tu. Orang tahu tak? Kalau nak, setiap daftar nama post QR situ. Mungkin siap-siap. Okey, itu solusi yang dibahas. Walaupun dia sebenarnya tidak ada secara qat'iyah. Cuma ini dipanggil ijtihadiyah dalam masalah ini, tapi masih bersumberkan dalil. Cuma mesti dibuat penetapan. Kita tak boleh buat open, uncaveat macam tu, tak boleh. Dia mesti di-caveatkan. Maksud caveat, ditetapkan. Okey, jemaah semua, surau ini, hak hujung-hujung ni, kiri kanan. Contoh sini mungkin tak boleh lah. Kat hujung sana, semua hak main-main kursi. Okey, jadi difahamkan. Yang pakai kursi, tolong jangan pergi tengah-tengah, tuan-tuan. Dia hujung seorang-seorang pun tak apa. Masih sah tak semayang? Sah. Datang lagi seorang pakai kursi. Jadi kursi dah, tapi kosong, sah, tak ada orang. Pergi hujung lagi, ada pergi sebelah dia, tak apa. Sama pergi sebelah dia, tak apa. Sebab tak ada orang kan, pergi sebelah dia. Sebab tak ada orang. Sebab dia jangan pergi main tengah. Pindah hujung, tuan-tuan. Sebab kita tetapkan begitu supaya mengelak daripada putus saf. Kalau tak ditetapkan begitu, walaupun di hujung, kita tak penetapan begitu. Orang tu semayang, kursi dia duduk di hadapan, duduk di atas saf kursi. Dia semayang di hadapan, betul? Maka putus saf. Orang yang saf kedua luput fadilat berjemaah semua. Sebab kita tak buat penetapan kursi tadi adalah untuk berada di hujung. Macam laluan raja tadi ya. Ataupun waktu solat tarawih baru ni, ada orang tanya, Ustaz, kami muslimat letak satu kain putih ni tengah tu, putus saf tak kalau tak semayang tu? Tak, sebab sudah ditetapkan macam tu, diumumkan. Tak mengapa kalau tak ada orang semayang atas laluan tu, maka tidak dianggap putus saf. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, selesai tu, cukup tuan-tuan. Okey, mudah-mudahan dapat sedikit fadilat dan juga pencerahan. Mudah-mudahan kita mendapat faedah dan boleh melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan ibadah kita terima Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keampunan dari Allah Taala. Cukup sekali itu. Aku la qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تقبلنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا معنا ولا ميت ولا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sudah yang kita kafara dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.